orang bankrupt di padang mahsyar ni, Nabi kata yang pertama orang Islam, nombor 2 tak tinggal semayang, nombor 3 tak tinggal zakat, nombor 4 tak tinggal puasa, tapi jadi muflis. Asal itu syurga dah, tapi banyak sangat duk ambil tahu pasal hai orang ni. Ada tak? Ada. Ni depan mata kita ni, duk hidup dengan masyarakat ni. Hak anak dia buat jahat, tak apa, sambil duk buat semayang, sambil duk puasa, sambil duk zakat apa semua elok, umrah haji pi, sambil duk canang aib orang kat luar. Ataupun apa dia, ejek orang tu, hina orang ni, fitnah orang tu, ambil harta orang ni, bunuh orang tu. Nampak semua hak orang. Bankrupt, jadi ahli neraka. Rupanya di mahsyar esok semua tu Allah kira. Jangan risau tuan-tuan, orang buat jahat kat kita ke apa, kalau kita benar bersabar,